Solusi masalah keuangan. Ada dua masalah keuangan yang paling besar. Pertama, tiada tabungan. Kedua, hutang. Dan dua masalah ini berkait rapat antara satu sama lain. Bagaimana? Bila anda tidak pernah ada tabungan dan anda perlukan wang untuk membeli sesuatu, anda sebenarnya menggunakan wang dari masa depan anda dengan cara berhutang. Sekitar 10 hingga 30% penjawat awam yang diisytiharkan Muflis, di mana majoriti kes ini melibatkan pinjaman peribadi, diikuti oleh pinjaman perniagaan, pinjaman kereta, pinjaman perumahan dan kad kredit. Apa yang terjadi jika anda jatuh muflis? Antaranya, semua aset peribadi anda seperti rumah dan kenderaan diletakkan di bawah pentadbiran dan pengawasan Ketua Pengarah Insolvensi bagi proses bayar balik hutang-hutang yang tertunggak. Pembekuan akaun bank tidak dibenarkan membuat perjalanan ke luar negara dan tidak berkelayakan untuk mengusahakan atau memiliki perniagaan kerana telah disenarai hitamkan. Dan semua ini bermula dengan ilmu. Bila anda cukup ilmu keuangan, selesai masalah tabungan, maka selesailah masalah hutang. Jika anda sudah berusaha untuk menabung tetapi gagal, anda boleh ubah kaedah simpanan dalam bentuk emas fizikal. Untuk bermula, anda boleh rujuk pin video saya untuk 5 langkah daftar akaun Public Gold dan saya akan bimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.